Mak-mak yang ada anak kecil bawah 18 tahun wajib dengar benda ni sampai habis. Saya rasa berdosa kalau saya tak sampaikan benda ni. Ramai mak ayah yang penat kerja siang malam, ikat perut, simpan duit, buat rumah, buat simpanan. Semua sebab nak tinggalkan sesuatu untuk anak-anak kita. Tapi ramai yang tak tahu, kalau mak ayah meninggal dunia tanpa perancangan harta, ada risiko harta tadi terbeku. Anak-anak yang bawah 18 tahun, diorang tak boleh terus urus ataupun terima harta tersebut macam orang dewasa. Akhirnya, duit tadi tu tak boleh digunakan. Rumah tak boleh dijual, akaun tak boleh disentuh. Sedangkan yang asal kita nak mudahkan hidup anak-anak kita. Yang paling sedih sekali, kadang-kadang harta yang mak ayah kumpul bertahun-tahun tu boleh jadi punca pergaduhan sesama adik-beradik dan juga waris. Sebab itulah jangan tunggu sampai tua baru nak buat perancangan harta. Perancangan harta ni bukan untuk orang kaya saja, ia untuk orang yang sayangkan anak-anak dia. Kalau berminat nak tahu macam mana nak elakkan harta terbeku, boleh hubungi saya. Saya Dr. Syifa. Bye.